Penganugerahan dimulakan dengan Diploma Aquakultur. Mendahului penerima adalah pelajar terbaik program Aquakultur. Graduan terbaik akan menerima sijil, plak dan wang tunai ringgit Malaysia RM1,000. Dipersilakan graduan terbaik program Aquakultur dari Kolej Vokasional Pertanian Cenor Pahang. Nurhayani binti Abdul Wahid. Ahmad Arif bin Ahmad Sofi Lim. Akmal Rizal bin Muhammad. Ikhwan Ihtisham bin Muhammad Khairuddin. Muhammad Alif bin Abdul Razak. Muhammad Ammar Shakir bin Zanaruddin. Muhammad Danish Hakimi bin Saiful Rezwan. Muhammad Fazil Muhaimin bin Fadzillah.